Pernah tak kita terfikir, macam mana kalau sejarah tu sebenarnya satu sains? Bukan sekadar koleksi cerita-cerita lama, tapi satu set hukum yang boleh dijangka, macam hukum fizik. Dalam kupasan kali ini, jom kita bongkar idea yang agak radikal ni menggunakan kerangka Al-Quran. Selalunya bila sebut pasal sejarah kita bayangkan apa? Macam sebuah muzium kan? Penuh dengan artifak dan cerita-cerita teladan yang kita lawat sekali-sekala. Tapi Al-Quran tawarkan satu perspektif yang, wow, lain sangat. Sejarah tu ibarat sebuah makmal. Bukan setakat himpunan kisah tapi satu siri kajian kes yang mendedahkan corak-corak universal yang sebenarnya boleh meramal apa yang sedang berlaku hari ini. So, macam mana sejarah boleh jadi macam sains pula? Kuncinya ada pada satu konsep teras, sunnatullah. Cuba kita anggap ia macam hukum alam yang mengawal jatuh bangunnya sesebuah tamadun. Jom kita bedah sikit perkataan sunnah ni. Ia datang dari kata dasar yang bermaksud corak yang mantap atau cara yang dah tetap. Jadi, sunnatullah ni bukan sekadar tradisi. Bukan. Ia adalah corak Tuhan yang mantap. Prinsip-prinsip yang konsisten, yang sentiasa berfungsi dalam sejarah. Sama macam hukum graviti yang sentiasa berfungsi dalam alam fizikal kita. Dan yang menariknya, Al-Quran ulang-ulang sebut benda ni. Tengok ayat ni. Dan engkau tidak akan dapati pada cara Allah sebarang perubahan. Ini bukan cakap-cakap biasa tau. Ini satu penegasan yang sangat saintifik. Maksudnya, corak-corak ni memang tetap dan boleh dikaji. Lepas tu ditekankan lagi, bukan setakat tiada perubahan, tapi tiada penukaran juga. Maksudnya apa tu? Maksudnya, corak ni bukan saja tetap, tapi ia juga boleh diharap. Ia satu sistem yang stabil dan konsisten yang menjadi asas untuk apa jua kajian saintifik. Dan untuk kali ketiga, prinsip yang sama diulang. Kenapa? Sebab nak kita betul-betul faham, konsistensi inilah kuncinya. Inilah yang mengubah sejarah dari sekadar himpunan peristiwa rawak kepada satu bidang kajian empirikal yang boleh kita analisis. Okey, bila dah ada hukum yang konsisten, apa langkah seterusnya? Al-Quran bagi arahan yang jelas. Berjalanlah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah. Perasan tak? Ini bukan cadangan untuk pergi melancong je. Ini adalah satu metodologi saintifik. Satu panggilan untuk kita buat field research. Keluar, lihat dan kaji sendiri. Bukti-bukti yang sejarah tinggalkan. Baiklah, jom kita masuk makmal sejarah tu sekarang. Kita akan tengok beberapa kisah. Tapi ingat, bukan sebagai cerita dongeng, tapi sebagai kajian kes saintifik yang mendedahkan corak-corak keruntuhan. Kajian kes kita yang pertama, kaum Ad. Satu tamadun yang boleh kita katakan ditakrifkan oleh kuasa dan keangkuhan yang luar biasa. Cuba kita perhatikan corak klasik kat sini. Mereka bina monumen-monumen mega bukan sebab nak guna, tapi untuk menunjuk-nunjuk kuasa. Mereka terperangkap dalam ilusi yang mereka ni akan kekal abadi. Mereka tindas orang yang lemah. Dan bila ada yang bagi amaran, jawapan mereka, alah, ni cara orang dulu-dulu. Familiar kan? Inilah corak pertama yang membawa kepada keruntuhan. Seterusnya, kita tengok kaum Thamud. Kisah mereka ni pula semuanya berkisar tentang satu benda, hubungan mereka dengan sumber alam. Ceritanya begini, mereka diberi amanah untuk uruskan sumber-sumber alam. Ujian mereka datang dalam bentuk simbolik, seekor unta yang melambangkan sumber milik bersama. Dan apa jadi? Mereka gagal. Puncanya, tamak, tak nak berkongsi secara adil. Sampai satu tahap, mereka musnahkan sumber tu sendiri. Bunyinya macam relevan tak dengan zaman sekarang? Corak ni sangat-sangat kena dengan isu-isu sumber global hari ini. Sekarang kita lihat pula kisah Firaun. Semua orang tahu kisah ni. Tapi macam mana kalau saya cakap kejatuhannya bukan tentang kegagalan seorang individu, tapi keruntuhan sebuah sistem yang dah rosak. Dan ini bahagian yang paling penting. Al-Quran tak salahkan Firaun seorang je. Ia tunjuk kepada Al-Mala', iaitu seluruh jentera pentadbiran, golongan elit yang berkuasa dan dapat untung dari sistem yang menindas tu. Dan di sinilah letaknya salah satu hukum sejarah yang paling kuat. Bila satu sistem menindas golongan lemah secara sistematik, sistem tu pasti akan runtuh. Dan kuasa akhirnya akan beralih tangan. Golongan yang ditindas itulah yang akan menjadi pewaris. Okey, kita dah tengok kes-kes tadi kan? Sekarang jom kita gabungkan semua corak ni menjadi satu kitaran hayat yang boleh diguna pakai untuk mana-mana tamadun. Kitaran ni sebenarnya sangat boleh dijangka. Tengok ia bermula dengan asas yang kukuh. Lepas tu masuk fasa pertumbuhan dan sampai ke kemuncak kuasa. Tapi, di puncak inilah masalah bermula. Fasa kelekaan, rasa hebat menjadi angkuh. Ini membawa kepada krisis dan akhirnya sampai ke persimpangan jalan yang kritikal sama ada nak buat pembaharuan atau runtuh.
Semua ni mungkin bunyi macam kelas sejarah purba, tapi inilah anjakan minda yang paling penting. Hukum-hukum ni bukanlah tinggalan masa lalu. Ia sedang aktif membentuk dunia kita di sini dan sekarang. Cuba kita tengok gema sejarah ni. Corak perluasan kuasa melampau sama macam zaman kejatuhan Empire Rome. Tentera ada di merata dunia, tapi infrastruktur kat negara sendiri terabai. Sekarang boleh dilihat pada kuasa-kuasa besar moden. Corak yang sama, cuma pentasnya yang berbeza. Sama juga dengan alam sekitar. Keruntuhan ekologi setempat yang musnahkan tamadun macam Maya kini berlaku pada skala global. Penebangan hutan mereka adalah perubahan iklim kita. Kemerosotan tanah mereka adalah krisis biodiversity kita. Corak sabotaj diri yang sama sedang berulang betul-betul di hadapan mata kita. Jadi, apa maknanya semua ni? Sejarah, dari perspektif ini, bukanlah takdir yang dah ditetapkan. Ia lebih kepada satu ujian buka buku. Dan kita semua sedang menduduki ujian tu sekarang. Persoalan ini ditujukan terus kepada kita semua. Tanda-tanda amaran ada di sekeliling kita. Corak-corak sejarah pun jelas kelihatan. Jadi, apa tindakan kita seterusnya? Dan inilah pilihan terakhir kita. Di satu pihak, kita ada amaran. Hukum-hukum sejarah ini adalah tetap dan tiada siapa yang terkecuali. Di pihak yang lain pula, kita ada janji. Hasilnya bersyarat. Ia bergantung pada tindakan kita. Ini bukan tentang nasib. Ia adalah tentang sebab dan akibat. Dan kita akhiri dengan seruan Al-Quran yang ringkas tapi sangat mendalam. Ia adalah satu jemputan dan juga satu tanggungjawab untuk mengembara, memerhati dan yang paling penting, belajar daripada dunia di sekeliling kita.